Tadi aku ada scroll galeri aku. Aku ada satu video, aku pernah shoot bulan 10 tapi aku tak post. Hari ni aku nak post balik. Korang tengoklah video tu. Kita umur sama, 22, 23 kan. Tapi apa beza aku dengan kau? Masalah kita tak sama. Kau nampak aku punya credit card sekarang? Ada outstanding balance lebih kurang 33,000. Aku tak ada masalah berebut awet ke, aku tak ada masalah bergaduh sebab main ML macam korang. 33,000 ni adalah aku punya komitmen rumah, kereta, barang-barang study aku, awet kau. Sebab tu lah outstanding sampai 33,000 bulan ni. Sini aku tunjuk dekat kau untuk kau boleh clearkan outstanding balance. 4 step senang. First step korang tengok korang punya outstanding balance ada berapa? 33,000 betul tak? 7,800 US dollar. Second step adalah korang buka MT5 korang. Aku perlukan 7,800. So dalam RM6,000, RM12,000, RM18,000, RM24,000, RM32,000. 1, 2, 3, 4, 5. Aku close layer yang pertama. RM18,000, RM24,000, RM32,000. Step ketiga, time to clear your credit card. RM32,500. Credit card dah clear. Step keempat, masuk rumah biru aku. Macam tu lah korang boleh dapat setup-setup yang korang boleh hold layer sampai beribu-ribu ni. Jangan lupa sedekah, jangan lupa sembahyang Jumaat. Jumpalah rumah biru aku. Jom. Dah tengok kan? Kalau korang nak merasa macam aku ada credit card, cara kau punya bil-bil bulanan, aku ada letak satu rumah biru dekat bio aku. Most of aku punya trade semua aku follow. Link kat bio, korang masuklah rumah biru dia.